Duit. Ya, kau bilang lah. Kau duit. Pagi masih kena betul. Betul bang. Betul bang. Belum masuk dah jadi korang ni. Boleh. Korang tak datang. Jangan korang. Jangan lah, aku tak boleh bilang ni. Aku tak boleh bilang. Duit. Tak ada duit. Macam ni? Jangan lah. Biar. Tadi apa tu yang kau buat tadi kan? Hazim Zulfin, apa korang buat ni? Tak korang ni hari-hari kacau Fahmi, tak penat ke? Lah, kurang je. Kita orang saja. Tak, dia rasa dah. Ya. Takkan tak buat. Itu bukan gurau, itu bully namanya. Betul dah, jom kita pergi report kat cikgu. Siap korang. Hazim, Zulfin, saya ada dengar kamu melakukan kesalahan. Saya dengar kamu ada bully Fahmi, betul ke? Okey. Maybe. Macam ni, korang tak kisah tu ni. Okey. Faham eh? Masalah dia orang. Jadi RM2. Duit RM2 dia kau bawa. Okey, faham. Tak boleh. Faham. Korang sebenarnya nak tahu korang tak maaf ke kau sebab dulu kau tak perkasa sampai segera kan kau boleh sampaikan di sini kan. Bukan sekali. Kau tak maaf kan? Pun tak maafkan. Kau semua Kau jadi kita takkan buat lah kalau kau menyesal lah. tak menyesal juga. So kita kawan kan? Kawan eh? Penjara yang kita dapat dalam video tadi, kita dapat nampak bully ni dapat mengganggu emosi seseorang. Jadi untuk semua yang melihat video ni, semoga semua janganlah bully, jauhi bully. Semoga Allah merahmati kamu semua, insya-Allah. Kita perlulah melaporkan kepada guru ataupun guru kaunseling supaya guru dapat mengambil tindakan